Alright. Assalamualaikum bang. Salam. Hello, welcome to Rumah Pak. Alright. Oh, baru buka ya bang eh? Baru buka lah juga. Abang try suggest apa yang best kat sini bang? Okay, so basically our best seller sekarang is our waffle series and Alright. also nacho dengan cheese lah. So waffle kita ada dengan waffle peanut butter. Okay. Abang nak ice cream ke? Boleh? Ice cream. So ice cream kita ada vanilla, chocolate chip dengan cookies and cream. Ambil vanilla bang. Vanilla, okay. Vanilla ice cream, peanut butter chocolate boleh ya? Abang boleh, tak ada masalah. Best seller kalau you suka passion fruit, strawberry atau yuzu, memang tiga ni memang best seller lah. So one hot chocolate, Okay. one yuzu mojito, Alright. nachos cheese and waffle with ice cream ya. Ambil lah. Siapa pandai main permainan ni? Aku tak tahu permainan ni macam mana. Daripada kecil sampai ke besar, aku tak tahu sangat permainan ni. 1, 2, 3, 4. Okay bang. Alright, bang. Baik. Waffle. Baik. Okey bang. Thank you bang. Alright. Yeah, air dah sampai. Cantik bang. Midnight chocolate. Alright bang, terima kasih. Yuzu mojito. Alright, terima kasih bang. Okay, enjoy. Dia buka sampai pukul berapa bang? Buka sampai midnight bang. Wah, maksudnya kalau saya buka stay daripada pukul 6 sampai midnight. So lepas sampai midnight tak ada hal. boleh. Boleh tak ada hal. So yang aku ambil ni adalah nachos. Sebenarnya dia tak ada makanan yang berat-berat sangat, tapi cukup untuk kau nak lepak-lepak dengan kawan-kawan kau, nak chill-chill macam aku balik kerja, malas nak hadap jam, boleh lepak kat sini. Aku try cari juga sekitar sini yang boleh lepak malam-malam. Selalunya aku lepak kedai mamak lah. Kafe tak ada sangat kat area-area sini. So yang ini je yang signature dia. So kita nak rasa. Oh, just nice. Oh, rupanya sedap waffle makan dengan ice cream. Sedap lah. Kenapa sebelum ni aku tak terfikir pun? Ada rasa masam limau tu, ada rasa masam lemon, dah bercampur. Alright, aku dah habis makan, dah settle. Gerak balik, pulang dulu benda ni. Hey bang, mantap bang, best. Ada permainan lagi. Wah, sekejap kita letak balik kat tempat asal dia supaya orang lain boleh main. So kalau korang kerja area-area sini, area bangunan bata ke apa ke, ataupun area-area sini, malam-malam korang malas nak ada jam ataupun korang nak chill-chill dengan kawan-kawan korang, korang boleh lepak kat sini. Mantap tu, siap ada permainan, kau boleh berkumpul ramai-ramai. Memang best.